diberikan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya rapat sikit bagi dengar suara saya. Okey, saya berlaku pada tahun berapa Hijrah? 3 Hijrah. Pada bulan Syawal. Kita bulan Syawal raya, tapi Nabi berperang. Ya, baik. Jadi ibu perlu kira macam mana boleh tercetusnya perang Uhud ni? Tercetusnya perang Uhud sebab orang kafir Quraisy Mekah nak balas dendam atas kekalahan mereka dalam perang Badar. Mereka kalah teruk ni. Abu Jahal pun mati dalam perang Badar. So, mereka nak balas dendam, mereka kumpulkan harta-harta mereka ni untuk nak balas dendam. Nak serang balik Madinah. Baik. Bila nak serang balik Madinah, saya pernah ceritakan dekat ayah ibu, pakcik Nabi yang bernama Abbas. Abbas dia tak berhijrah lagi, dia ada dekat Mekah. Jadi dia hantarkan utusan datang bagi tahu pada Nabi, siap sedia. Kenapa? Orang kafir Quraisy Mekah on the way datang sini nak serang orang Madinah. Lalu Nabi panggil lah para sahabat yang besar. Nabi berbincang dekat mana kita nak pertahankan Madinah. Nabi punya idea kita pertahankan Madinah dalam kota Madinah. Dekat kawasan Masjid Nabawi saja. Kita bertahan dalam kota Madinah. Tapi sahabat-sahabat yang lain semua sepakat kata, ya Rasulullah, kita pertahankan luar kota Madinah. Luar kota Madinah, itu di Uhud. Jadi bila mana Nabi dengar Pakatan Syura semua bincang, semua setuju untuk luar kota Madinah, Nabi kata okey baik, kita pergi luar kota Madinah. Ketika mana Nabi bersetuju dengan idea mereka, lalu Nabi pakai baju besi sebanyak 2 lapis. Sahabat heran ni, perang Badar Nabi tak pakai baju besi 2 lapis ni. Sahabat heran, kenapa Nabi pakai baju besi 2 lapis? Jadi sahabat jumpa Rasulullah, pujuk Rasulullah, kata, ya Rasulullah, kalau katakan tak boleh luar Madinah, tak apalah, kita dalam Madinah saja. Semana yang kau nakkan ya Rasulullah. Rasulullah kata apa? Sesungguhnya seorang Rasul itu tidak akan tanggal baju besinya setelah selesainya peperangan. Ibu Pertifuran Kiram bertemu Allah, Nabi panggil semua orang. Nabi dapat kumpul seramai 1000 orang. Nabi dapat kumpul mula-mula seramai 1000 orang. Baik, Nabi datang daripada arah sana, Madinah daripada arah sana. Nabi datang sampai ke satu tempat, namanya tempat tu Ajimatul Syakhain ataupun Ajimatul Syakhain. Ya, sama satu tempat tu Nabi kumpulkan mereka, tentera-tentera Nabi seramai 1000 orang. Nabi kumpul, Nabi cek barisan. Macam biasalah kalau kita nak berperang, komando ke apa semua akan cek barisan. Jadi Nabi cekkan barisan. Nabi cek barisan, dalam 1000 orang tu ada yang Nabi tak kenal. Siapa ni? Nabi tak kenal. Diperiksa, rupa-rupanya orang Yahudi datang nak bersama dengan Rasulullah dalam peperangan Uhud. Nabi kata kat mereka, Nabi kata apa? Nabi kata, kalau kamu nak turut serta dalam perang Uhud, kamu kena masuk Islam dulu. Tapi mereka tak nak. Diorang tak nak masuk Islam. Lalu Nabi suruh diorang balik. Bila dia suruh balik, sahabat semua dah takut. Dia kata, ya Rasulullah, kita ni 1000 orang ni nak lawan dengan 3000 orang daripada Mekah ni. Macam mana ya Rasulullah? Ni kamu suruh balik. Nabi kata, biarkan mereka balik. Kerana apa? Kerana mereka ini akan jadi gunting dalam lipatan, duri dalam daging. Itu akan jadi. Jadi ibu Pertifuran Kiram bertemu Allah, dicek barisan. Dan waktu itu Abdullah bin Ubay. Siapa Abdullah bin Ubay? Bapa munafik. Bapa munafik ni, dia beri peranan. Dia panggil kawan-kawan dia. Dia kata, jomlah kita patah balik ke Madinah. Kita backup dekat Madinah. Konon backup di Madinah. Sebenarnya dia takut. Dia patahlah ke Madinah. 300 orang patah balik ke Madinah. 1000 tolak 300 tinggal 700. 700 orang patah ke Madinah. 700 orang bersama dengan Rasulullah SAW. Dan tak cukup kelengkapan langsung. Jadi ibu Pertifuran Kiram, Nabi pun jalan ke sini dengan para sahabat. Sampai di sini dengan para sahabat, ibu Pertifuran Kiram, Nabi SAW tetapkan 50 orang tentera mana dekat bukit yang orang naik. Bukit yang orang naik tu namanya Jabal Ainain ataupun Jabal Rumat. Ya, Jabal Ainain atau Jabal Rumat. Nabi tetapkan 50 orang tentera memanah dekat situ, diketuai oleh Abdullah bin Jubair. Okey, kemah orang Islam kat mana? Ni yang kita duduk ni kemah. Ya, tempat kita diri ni kemah orang Islam.
Kemah orang kafir kat belah sana. Belah sana kemah orang kafir. Okey, baik. Perang Uhud ada 3 fasa. Fasa pertama Islam hampir menang, fasa kedua Islam hampir kalah, fasa ketiga Islam hampir menang. Baik. Fasa pertama, bila Nabi dah tetapkan 50 sentera manah atas tu, Jabal Anan itu bukit kecil tu, Nabi kata apa? Nabi pesan kat mereka, jangan kamu turun selagi kamu tak dapat arahan aku, walaupun kamu melihat burung-burung bangkai sedang memakan jenazah-jenazah para syuhada. Burung bangkai ni burung apa? Burung ngiring apa? Ngering. Burung ngering. Tengah makan para syuhada. Jadi Nabi pesan mereka tu, jadi mereka pun okey duduk atas tu. Baik. Fasa pertama datang. Orang kafir Quraisy datang sana, orang Islam datang sini. Medan peperangan di kawasan masjid ni. Ya, di kawasan masjid ni mereka datang bertemu, tapi orang kafir Quraisy tak boleh nak ke depan. Sebab apa? Sebab ada tentera memanah. Tarik panah, pam, tarik panah, pam, tak boleh nak ke depan. Tak boleh nak ke depan. Jadi bila tak boleh nak ke depan, orang kafir Quraisy patah balik ke belakang. Dia patah balik ke belakang. Dia tak boleh ke depan, dia patah balik ke belakang. Bila dah patah ke belakang, tentera manah 50 orang yang lebih besar ni jangan turun, dia turun. 40 orang turun, 10 orang termasuk Abdullah bin Jubair. Abdullah bin Jubair kata jangan turun, Nabi tak suruh turun, kenapa turun? Mereka turun. Yang mereka turun, kalau kita tengok dalam kitab, mereka nak ambil hantar terambasan dan tolong para sahabat yang lain. Baik, mereka pun turun. Bila turun 40 orang turun, tinggal 10 orang atas tu. Khalid Al-Walid waktu itu datang daripada belakang sana, naik atas bukit. Khalid Al-Walid naik atas bukit, bunuh 10 orang tu. Jadi bila bunuh 10 orang tu, bukit memanah ni ditawan oleh orang kafir Quraisy Mekah. Jadi benteng tertinggi Islam dah hilang dah waktu tu. Dan waktu itu Khalid Al-Walid menjerit, panggil orang kafir Quraisy, patah balik ke belakang, datang sini balik, pusing balik, serang balik Islam. Waktu itu ibu pertifahaman kiram, fasa pertama orang Islam dah ada kehilangan orang yang tersayang dah. Nabi dah kehilangan orang tersayang. Siapa dia? Sayyidina Hamzah. Yang mana Sayyidina Hamzah ni dilembing oleh Wahsy. Wahsy ni satu kulit hitam, dia dilembing oleh Wahsy. Wahsy diupah untuk bunuh Sayyidina Hamzah, dilembing. Lembing tu terkena pada dada dan tembus ke belakang. Dan ibu pertifahaman kiram, pertama Allah, Wahsy masuk Islam, dialah antara sahabat yang Nabi tak nak tengok muka dia. Bukan sebab Nabi benci dia, Nabi tak boleh tengok muka dia sebab Nabi teringatkan Sayyidina Hamzah. Jadi tak tengok muka dia. Baik, fasa pertama berlaku, nak masuk fasa yang kedua. Bila masuk fasa yang kedua, ibu pertifahaman kiram, berlaku kucak kecil. Ibarat kata apa? Ibarat kata ketika itu banyak sahabat seperti mabuk. Tak kenal mana musuh, tak kenal mana kawan, tak kenal mana lawan. Bergaduh, berkeceramuk ketika itu. Ya, dan waktu itu orang kafir Quraisy hanya target kepada siapa? Hanya target kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan waktu itu fasa yang kedua, ibu pertifahaman kiram, Nabi sallallahu alaihi wasallam jatuh dalam lubang yang dikorek oleh Amir Al-Fasad. Siapa dia Amir Al-Fasad? Nanti saya ceritakan. Dia korek dalam lubang, dia jatuh. Dia jatuh, Nabi dah jatuh banyak kali, Nabi bangun tak boleh, Nabi jatuh sehingga Nabi pingsan. Dan topi Nabi ni, topi besi Nabi ni tercucuk pada pipi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi jatuh banyak kali, Mus'ab bin Umar, Abu Dujanah, Mus'ab bin Umar dengan Abu Dujanah perasan, nampak keadaan orang kafir Quraisy tak ada orang lain. Dia hanya tumpukan pada Rasulullah. Mereka nak bunuh Rasulullah saja. Abu Dujanah cepat-cepat dengan Mus'ab bin Umar menuju ke Rasulullah SAW. Dan waktu itu Mus'ab bin Umar angkat panji Rasulullah SAW, panji Islam, angkat dan bawa kalihkan perhatian orang kafir Quraisy dengan menjerit kata apa? Menjerit kata Allahu Akbar. Dia pegang panji tangan kanan, orang datang cantas tangan Mus'ab bin Umar. Dia pegang tangan kiri, orang datang cantas tangan Mus'ab bin Umar. Dia kepit dengan badan dia, orang terus bunuh Mus'ab bin Umar. Dia nak kalihkan pandangan supaya orang tak serang baginda SAW. Dan waktu itu Abu Dujanah ni asalnya satu orang sahabat Nabi yang Nabi beri semangat pada dia. Nabi bagi pedang Nabi dekat dia, nah ambil pedang pergi lawan.
dia punya seronok. Bila mana dia nampak Nabi jatuh, dia nampak Nabi jatuh dalam lubang, dan ketika itu dia nampak keadaan orang tentera memanah nak menuju pada Rasulullah SAW. Abu Dujanah lari pada Nabi, sekup Nabi macam ni, tutup Nabi macam ni, tutup Nabi dan panah atas belakang Abu Dujanah. Dan kata ulama, belakang Abu Dujanah ketika itu seperti seekor landak penuh dengan duri panah. Dan apa? Melindungi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dalam lubang ketika itu. Ibu para kiram pertama Allah, sebelah orang sahabat Nabi nak melindungi Nabi, sebelah orang syahid. Waktu itu Abu Talha cuba nak melindungi Nabi. Tiba-tiba datang satu orang perempuan yang mana tugasnya dalam peperangan hanya untuk apa? Hanya untuk buat air, untuk buat rawatan dan sebagainya. Tapi dalam peperangan disebabkan dia melihat kekasihnya, melihat Rasulullah, kekasih kita dalam keadaan kritikal, orang nak serang, dia angkat pedang, dia melindungi baginda Rasulullah SAW. Dia ke kiri, ke kanan, sehingga Nabi kata apa? Aku nampak Nusaibah ke kiri, aku tengok kiri nampak Nusaibah, aku tengok kanan nampak Nusaibah. Itulah Nusaibah binti Ka'ab, seorang perempuan yang mengangkat pedang, berani angkat pedang melindungi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapa kiram pertama Allah, bila dalam keadaan dah tenang sikit, Abu Talha terus ambil Rasulullah SAW, bawa Nabi lari ke satu bukit dekat sana, Bukit Uhud. Bawa ke kaki bukit, selamatkan Nabi di situ dan rawat Nabi di situ. Dan di belakang tu ada satu gua nama Gua Maharis. Selamatkan Nabi di situ. Bila dalam keadaan dah tenang, waktu tu dah tenang, orang kafir Quraisy bengang, tak dapat nak bunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa mereka buat? Mereka turun ke medan peperangan. Mereka ambil pedang mereka masing-masing. Mereka robek-robekkan jenazah para syuhada Uhud, orang Islam ketika itu yang berada di medan peperangan Uhud. Putuskan tangan, putuskan kepala, dicincang-cincangkan jenazahnya. Sebab apa? Sebab tak dapat nak bunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu para jemaah menjerat pertama Allah. Bila keadaan dah tenang, Nabi minta serang balik. Bila serang dan kemenangan pada orang Islam, dan keadaan dah tenang, Nabi panggil balik orang-orang Islam. Nabi kata, pergilah cari-cari orang sahabat-sahabat kita dan kumpulkan. Satu orang sahabat Nabi datang satu tempat, dia terkaku diam, tak sampaikan berita pada Nabi. Dia terkaku diam. Bila dia kaku diam ni, Nabi pun heran, kenapa dia diam, kenapa dia tak sampaikan berita. Yang sahabat sebelah kata, jangan beritahu Rasulullah. Sebab apa? Yang mereka lihat tangan tak ada semua tu adalah Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah, Rasulullah sangat sayang pada Sayyidina Hamzah. Rasulullah datang, mereka kata jangan bagi tahu Rasulullah itu Sayyidina Hamzah. Rasulullah datang, Rasulullah tengok rupanya Sayyidina Hamzah. Dan dalam keadaannya jenazahnya dirobek-robekkan. Ibu para rahmat kiram pertama Allah. Lalu Nabi SAW panggil semua sahabat lagi, kumpul lagi. Nabi jumpa satu jenazah dalam keadaan basah, seperti baru lepas dimandikan. Bila diperiksa siapa? Itulah nama sahabat Nabi bernama Hanzalah. Hanzalah ni, dia ada seorang ayah dia nama Amir Al-Fasad, ayah dia yang korek lubang tu untuk Nabi jatuh. Jadi Hanzalah ni, Nabi kata pergilah panggil isteri dia. Isteri dia datang, isteri dia beritahu apa? Ya Rasulullah, aku dengan Hanzalah baru je nikah, baru je kahwin. Aku bersama dengan Hanzalah, dan bila mana panggilan jihad, dan Hanzalah tinggalkan aku terus ke dalam medan peperangan, dan jenazahnya dimandikan oleh para malaikat. Ibu para jemaah kiram pertama Allah, itulah perjuangan je baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Uhud. Ya, apa pengajaran yang kita dapat dalam perang Uhud? Ya, semana apa yang Nabi sebut, apa yang Nabi arah, apa yang Nabi beritahu pada kita, semuanya bersebab. Sunnah-sunnah Nabi semuanya bersebab. Para saintis dah buat dah semua kajian tentang sunnah Nabi. Apa yang Nabi suruh semuanya ada sebab, semuanya untuk kesihatan. Begitu juga kalau dalam peperangan Uhud. Ya, kita tengok contoh Nabi kata jangan turun, tapi mereka turunnya semua bersebab. Jadi ibu pertifu mikiran pertama Allah, insya-Allah mudah-mudahan kisah tentang perang Uhud ni dapat meninggal kesan dalam hati kita,
dan dapat buat perubahan dalam diri kita. Ingat, InsyaAllah. dalam Islam bukan lelaki saja tugas untuk menyampaikan Islam. Wanita pun mengambil